repeat order macam mana? Tengok kedai Kila dekat TikTok tak buka katanya. Kila cakap, bang, Kila punya produk ni kalau Kila tak buka kedai, semua orang tak dapat, Kila kata. Semua orang tak dapat, Kila cakap. Jadi kena tunggu Kila live, Kila buka kedai baru korang boleh dapat. Sebab tidak ada stokis Kila korang. Kila tak bagi stokis Kila pegang Kila punya produk. Okay? Faham ya darlingnya? Okay. Minyak ke tu? Yang ni PK serum oil. Kalau yang ini sabun scrub, sabun herba. Okay? Faham ya? Okay. Bikins. Dua benda ni untuk korang yang nak tebal, tinggi, lama bila bercucuk tanam. Untuk korang yang ada masalah sengit bengkok, mati ujuk, angin pasang, melancarkan peredaran darah, membuang angin, lawas, hilang segala bau yang bukan-bukan, dan dia untuk cerah. Kila harga pump tu satu berapa Kila? Abang Syahidan, dia ada promotion, tak silap Kila. Macam ni abang, kalau awak nak tengok dia punya price, masuk dekat profile Kila bang. Masuk dekat TikTok Kila. Kalau korang nak order, sebab sekarang ni Kila tak letak bag kan korang, dekat Kila punya showcase TikTok. Tekan gambar TikTok Kila tu macam ni. Tekan lagi sekali. Korang tekan je logo bag yang ni. Produk Kila ada dekat sini. Kalau korang kata Kila, untuk saya ni baru first time nak guna, Kila suggestkan yang mana untuk permulaan. Tekan yang ini. Tekan buy now. Tekan yang ini. Kalau produk untuk abang. Kalau untuk vacuum pump kan abang, ini vacuum pump. Awak tengok dekat sini price dia. Kalau awak dapat voucher, contohnya dekat profile Kila ada voucher, nampak voucher ni. Claim voucher sebelum awak nak beli. Ini dapat potongan harga lagi, nampak? Banyak potongan harga korang dapat sebenarnya waktu Kila live ni. Tapi hanya waktu Kila live sajalah. Ya darlingnya, dah in live dah tak ada dah dia darling. Kena tunggu Kila live balik nanti baru korang akan dapat pula lah kita punya produk ni. Waktu live ni banyak promotion korang dapat. Macam set combo untuk korang tu kan abang. Potongan harga bukan RM1, bukan RM2 bang korang dapat.